Berita sensasi bola sepak ini dibawa khas oleh 12 Production. Ditemani hos anda, Acul. Assalamualaikum dan salam sejahtera 12 Gang. Berjumpa kita lagi tup-tap sekejap je tuan-tuan nak bulan 9 dah Semoga korang semua berada di dalam keadaan yang sihat, ceria sentiasa, insya-Allah. Amin. Okay guys, rangkuman berita satu minggu dalam dunia bola sepak. Tanpa membuang masa, kita mulakan dengan berita ataupun update pasukan tempatan kita. Let's go. JDT pecah rekod dunia. Tahniah sekali lagi untuk pasukan JDT. Apa kisahnya tu tuan-tuan dan puan-puan sekalian? Johor Darul Takzim ataupun dikenali sebagai JDT mencipta sejarah baru apabila memecah rekod dunia rentetan tanpa kalah dalam saingan liga. Kemenangan 3-0 ke atas Kuching City dalam aksi pembukaan Liga Super yang baru ni tuan-tuan. Musim baru ni lah 2026-2027. Turut menyaksikan JDT menjulang Piala Subangsih. Sebelum perlawanan ini tuan-tuan dan puan-puan sekalian, JDT sudah pun menyamai rekod 108 perlawanan tanpa kalah. Ya Allah, banyaknya tuan-tuan Bukan main lama 108 tu, okey. 108 yang sebelum ini rekod itu dipegang kelab Ivory Coast, ASEC, ASEC mungkin sebutan dia saya tak pastilah ASEC Mimosas. Satu kelab yang berada di Ivory Coast memegang rekod itu. Namun dengan kemenangan ke atas Kuching City membolehkan Harimau Selatan itu mencatatkan rekod 109 perlawanan tanpa kalah dan sekaligus menjadi pemegang rekod yang baru dunia. Untuk pengetahuan korang, sejak April 2021, selepas JDT tewas buat kali terakhir di tangan Terengganu 0-1, dan sejak daripada itulah JDT tak ada kalah dan terus mendominasi bola sepak domestik kita tanpa mengalami sebarang masalah. Kalah tu memang jauh sekali tuan-tuan Diorang macam dah tak kenal kalah dah. Dia menang. Kalah tu dalam kamus diorang akan tanyalah tuan-tuan kalah tu apa maksud dia? Kalah tu apa tu? Menurut jurulatih Visco Munoz, kejayaan ini bukan berlaku dalam sekelip mata, tetapi ianya adalah hasil transformasi JDT selama 12 tahun melalui pelaburan dalam fasiliti dan perancangan jangka masa panjang. Tahniah pasukan JDT. Tahniah sekali lagi untuk pasukan JDT. Satu achievement yang sangat-sangat mengagumkan, sangat-sangat besar untuk kelab JDT sejujurnya. Dan untuk peminat-peminat JDT, aku tahu ini adalah berita yang besar untuk mereka dan sudah semestinya mereka layak dan patut banggalah. Cuma persoalannya di sini akak-akak, abang-abang sekalian, ada persoalan kat situ. Ya, ada persoalan Adakah berita ini baik untuk keseluruhan liga kita? Ekosistem bola sepak tempatan kita. Itu ayat dia tu. Okey. Sebab apa? Ini adalah respon akulah tak panjang, mungkin sedikit sahaja. Bagi aku sejujurnya, yes, ia jelas membuktikan bahawa JDT ini adalah satu kuasa besar yang aku rasa sangat-sangat hebatlah. Yang dia bagi kita bangga because dia bermain dekat liga kita. Cuma apa yang menakutkan sedikit lah, bukan sedikit, banyak lah sejujurnya ia jelas menunjukkan betapa tidak kompetitifnya liga kita. So benda tu aku rasa perlu dilakukan sesuatu lah. Pasukan-pasukan lain, ini adalah wake up call untuk anda-anda sekalian Please bangkit tuan-tuan. Please bangkit ya. Okay. Alright guys, itu sajalah untuk berita nombor 2. Kita teruskan kita punya berita kita. Ianya berkenaan dengan satu pasukan liga tempatan kita. Yang tadi tu kejayaan, yang ini masalah. Yang ni kita tak berkenan ni tuan-tuan. Okey, macam mana nak fight tu? Macam mana? Alright. Berita nombor 2 ianya berkenaan dengan KL City. Apa cerita dia tu? Jom kita tengok. Apa sebenarnya masalah KL City? Tu tajuk besar dia. Okey, jom kita go deeper. Okey, untuk minggu lepas pasukan KL City aku rasa menjadi tumpuan ataupun bualan peminat-peminat bola sepak tempatan. Apa yang terjadi sebenarnya? KL City baru sahaja menjelaskan tunggakan hampir 1 juta
kepada bekas pemain dan pegawai, sekaligus membebaskan mereka daripada sekatan perpindahan pemain. Okey, kita faham kat situ Mereka juga mula membawa masuk pemain baru untuk musim yang baru ini 2026-2027. Tetapi belum sempat masalah itu reda, muncul pula isu baru. Seperti yang kita semua sudah sedia maklum, perlawanan menentang Negeri Sembilan terpaksa ditunda selepas 15 pemain dan 2 pegawai KL City dilaporkan mengalami influenza. Maafkan saya, influenza tuan-tuan. Namun, terdapat beberapa laporan yang kita nampak dekat media sosial terutamanya bahawa KL City sebenarnya hanya mempunyai jumlah pemain yang cukup-cukup sahaja untuk beraksi. So, adakah ini masalah yang sebenarnya mengapa perlawanan ini ditunda? Tidak terhenti sampai di situ sahaja Kak Abang. Okey, ada lagi masalahnya tu. KLFA pula berdepan dengan saman berjumlah 1.04 juta daripada Apasia Capital berhubung pinjaman yang telah diambil pada tahun 2022. Oi, ni memang pinjam ni takut sikit guys Pinjam ni saya tak minat sangat lah. Kenapa macam tu? Okey, dipercayai untuk membantu menyelesaikan masalah tunggakan hutang termasuk gaji-gaji pemain. Walaupun kira-kira 400,000 telah pun dibayar, baki pinjaman masih lagi dipertikaikan. Kepimpinan baru KLFA pula memohon saman itu ditolak kerana pinjaman tersebut berlaku sebelum mereka memegang jawatan dan mendakwa tanggungjawab sepatutnya melibatkan kepimpinan terdahulu. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, kita dah faham secara keseluruhannya apa yang sedang dihadapi KL City ni sebenarnya. Okey, untuk KL City, walaupun hutang lama, masalah lama tu dah settle. Okey, so maksudnya diorang dah bebas daripada sekatan pemain. Tetapi selepas keluarnya laporan ini, jelas masalah lama mereka itu masih belum settle. Masih belum selesai sepenuhnya. Macam mana tu? KL City. Apa sudah jadi? Ini aku rasa melibatkan pentadbiran lah. Aku tak boleh menyalahkan pemain ataupun coach. Memang tidak lah. Lagi-lagi dengan coach yang baru. Abang Dollah Saleh kita, coach. Okey, dengan beberapa pemain-pemain yang aku rasa agak berpengalaman dibawa masuk untuk musim baru ni. Tapi, bila dah dengar kes macam ni, dengan perlawanan pertama tertunda, oi guys, tak sedap. Tak sedap. Baru tadi kita cerita pasal satu tim yang kita nak lawan tu. Macam mana nak lawan? Kalau dah macam ni, Roman tak boleh guys. Okey, tim yang JDT tu makin kuat. Yang lain ni masih struggle dengan gaji, masih struggle dengan financial. Okey, benda ni merencatkan perjuangan kita tu. Tak boleh, kena kasih settle cepat lah aku rasa. Lagi satu, disebabkan dah ditunda, pasukan Negeri Sembilan juga menuntut 3 mata. Dan aku rasa sebenarnya benda tu make sense, adil untuk mereka lah. Sebab apa? Ianya kesilapan dan juga masalah daripada pasukan KL City. So tidak ada kena-mengena dengan pasukan Negeri Sembilan. Dan sewajarnya mereka diberikan win over lah. 3 mata tu milik mereka. Okay? Alright, kita proceed to next news kita. Yang ini kita pergi ke peringkat nasional. Okay, nasional pasukan Malaysia lah, Harimau Malaya. Alright guys, yang ini bukan Harimau Malaya Hak Jateh. Ini Hotino Tigres lah, perempuan punya guys. Okay, jom kita tengok apa kisahnya tu. Lim Yu. Bukan kau. Nama dia memang Lim Yu. Seorang pemain bola sepak wanita yang amat-amat mengagumkan. Aku dah tengok beberapa highlight dia. Wey, kaki kiri dia jahat. Baik Okay, what a player lah. Satu asset yang aku rasa sangat-sangat bernilai untuk pasukan bola sepak wanita kita lah. Okay. Lim Yu ni guys, dia sudah menjadikan 7 gol untuk Malaysia dan dia menarik perhatian media dan juga media sosial selepas Malaysia menang 9-0 maafkan saya, dengan hanya bermain 10 orang. Sekaligus melayakkan pasukan Malaysia ke separuh akhir. Tapi kejohanan ni dah pun habis
dan pasukan kita mendapat tempat ketiga. Okey. Nama pemain muda ini adalah Lim Yu yang menjadi sebutan ataupun orang cakap perbualan peminat bola sepak tempatan selepas mencipta aksi luar biasa bersama Malayan Tigres bawah 17 tahun. Dan untuk anda yang tertanya-tanya, kejohanan apa ni Cul? Ini adalah kejohanan Piala Seri Kandi Merdeka 2026 yang berlangsung di Indonesia. Berita yang agak ringkas tapi amat-amatlah meninggalkan kesan. Sebab bukan senang guys, kita nak tengok seorang pemain wanita yang begini punya kualiti. Kita kena jaga. Yang ini penting. Aset yang aku rasa perlu dijaga, perlu di-train lagi lah. Mana tahu dapat carry kita punya pasukan wanita ke peringkat yang lebih tinggi. Yang mana ada sekarang bukannya teruk sangat, ada juga yang aku rasa berpotensi tinggi. Tapi kalau adanya lagi pemain-pemain macam ni lebih ramai, tak ke Kuwait? Yes, Tigres. Tigres. Betul sebutannya tu kan? Okey ya. Alright guys, Lim Yu ni untuk budak yang baru saja berumur 14 tahun, dengan prestasi yang ditunjukkan, aku rasa sangat-sangat mengagumkan lah. Okey, kita proceed ke cerita yang seterusnya. Alang-alang kita dah cerita pasal topik pasukan kebangsaan ni. Kita lajak terus ke pasukan lelaki pula, Harimau Malaya. Apa cerita tu guys? Minggu lepas ada beberapa pemain yang sudah dinaturalisasikan. Aku rasa berita-berita macam ni kita minat. Okey, apa cerita dia tu? Jom kita tengok. Bergson, Hidalgo, Sean Lowry dan juga Brad Tab sudah pun dinaturalisasikan. Apa maksudnya tu? Dia sudah boleh bermain untuk pasukan Harimau Malaya guys. Yes sir. Okay, status naturalisasi beberapa bintang JDT akhirnya mencetuskan perhatian selepas dalam sedara pemain ketika aksi Piala Subansih tempoh hari menentang Kuching. Bergson De Silva, Manuel Hidalgo, Sean Lowry dan juga Brad Tab sudah pun dinyatakan di situ status mereka pemain tempatan. Yes sir. Lebih menarik, Sean Lowry dan juga pemain baru JDT, Brad Tab, juga tidak mempunyai sebarang tanda pada nama mereka dalam list tu. Kalau sebelum ni ada tanda I menunjukkan pemain import lah tapi sekarang dah tak ada. So maksudnya ada 4 lah. Okey, ada 4 pemain baru naturalisasi kita. Dalam senarai Liga Super, pemain tempatan untuk pengetahuan korang biasanya tidak mempunyai apa-apa simbol yang menunjukkan mereka itu pemain tempatan. Tapi tidak untuk pemain import. Ada di kalangannya mungkin ada huruf I, ada huruf S kalau tak salah aku lah. Sebelum ini, Bergson sendiri memberikan bayangan bahawa status pemain tempatannya akan terjadi. Manakala Hidalgo pula mencetuskan spekulasi selepas memuat naik bendera Malaysia di akaun Instagram beliau. 4 pemain sudah dinaturalisasikan dan aku rasa 4 pemain ini akan memberikan impak yang positif untuk pasukan Harimau Malaya. Yes, of course. Dan kita harapkan mereka ni adalah dalam FIFA Asian Cup nanti. Tapi tunggu sekejap. Tuan-tuan, tidak cukup dengan itu melalui semakan FM Giancarlo, player KCT yang tinggi-tinggi defend tu, turut didaftarkan sebagai pemain tempatan. Okey, malah status warga negaranya di transfer market kini menunjukkan pasukan Malaysia. Macam mana? Bagi padu kan? Harimau Malaya semakin padu ke tuan-tuan? Yes. Sudah semestinya. Okey, dengan adanya pemain-pemain ini, Bergson, Hidalgo, Giancarlo, sudah semestinya pemain-pemain ini akan memberikan impact yang positif yang kita harapkan lah kepada pasukan Harimau Malaya. Sudah dapat rasakan ada yang ketar-ketir kat sana tu. Gurau tuan-tuan Gurau. Okey. Tapi guys, untuk berita yang keluar pada minggu lepas ni, aku sangkakan, aku ingat berita ini akan disambut baik keseluruhan peminat bola sepak tempatan, terutamanya Harimau Malaya. Rupanya guys, tidak. Terkejut aku. Orang macam serius lah. Asal orang tak suka tu kan? Okey, segelintir daripada kita ada menyatakan risau, tak puas hati sebab diorang mungkin takut lah bakat-bakat pemain tempatan kita hanya memanaskan baku simpanan dan tak dapat minit bermain untuk pasukan kebangsaan. Dan aku rasa aku tak boleh salahkan diorang pun. Make sense, logik. Tapi itulah, kalau kita nak urai benda ni kat sini panjang guys.
Nantilah nanti aku akan buat satu video khas lah. Tu aku akan ulas sepanjangnya lah, 3 hari. Relax ke? Okay? Alright guys, itu saja sedikit ringkasan apa berita yang kita dapat pada minggu lepas. Untuk minggu ini, stay tune tuan-tuan Ada video besar yang akan di-uploadkan 12 Production mengenai pemain-pemain yang kita patut beri tumpuan dalam liga dan juga musim baru kita ni. Stay tune. Untuk anda yang tak nak terlepas, jangan lupa subscribe dahulu. Dah sudah subscribe, like juga. Please, like sekali guys. Sebab apa? Semua ini adalah sangat-sangat penting untuk improvement channel kita. Setiap satu subscriber, satu like guys, ianya sangatlah memberi kesan yang besar terhadap diri saya dan juga channel ini. Okay guys, jangan lupa subscribe. Yang mana sudah, terima kasih. Okay, stay tune. Sebelum berpisah, saya tinggalkan korang beberapa gol menarik, kira kita panggil goal of the week lah dalam minggu pertama Liga Super kita yang baru sahaja bermula. Okay, stay tune. Assalamualaikum. Ciao.